Memandangkan dekat rumah korang tu banyak lagi daging korban kan, apa kata cuba buat resepi nasi daging dengan air asam macam ni. Ni memang perfect combo lah untuk buat kat rumah. So jom kita start. Bismillah. Mula-mula kita nak blend dulu 3 biji bawang merah, 7 ulas bawang putih, 1 inci halia dengan air sikit. Lepas tu korang blendkan je sampai halus. And then dalam pan korang boleh cairkan 4 ke 5 sudu minyak sapi macam tu. Dan tumiskan 3 biji bawang merah dengan rempah 4 sekawan ni. Kemudian masukkan pula daun pudina, akar ketumbar dengan bahan kisar kita tadi tu. Dan sekarang kita perlukan rempah dari Faiza. Satu jenama 1000 rasa. Ada macam-macam rempah dalam ni, tapi hari ni kita guna rempah yang buah hari ni je. Korang masukkanlah dalam 4 sudu macam tu dengan tomato puri. Lepas tu bila dah sekata, masukkan air rebusan daging, tomato potong dadu macam ni. Dan boleh tambahkan lagi air rebusan daging tu ikut paras mana yang korang nak. Sekali dengan daging kambing yang dah direbus sampai empuk. Kemudian boleh masuk dalam rice cooker dengan 1 kilo beras basmati yang dah direndam selama 30 minit. Dan perasakan dengan garam sikit lah. So sementara menunggu tu kita nak buat air asam pula. Kita guna 5 batang cili merah dengan cili padi merah, sedikit belacan bakar, air rebusan daging, 3 sudu gula, setengah sudu garam, perhan limau nipis, 1 sudu kecil asam jawa dengan kerisik. And then korang blendkan sampai halus dan dah siap. Resepi ni sebenarnya boleh makan untuk 8 ke 10 orang macam tu. So sangatlah sesuai nak buat waktu ramai-ramai tengah berkumpul waktu hari raya ni kan. Atas tu korang boleh hiaskan dengan daun pudina, daun ketumbar dengan bawang goreng sikit. Dan sedia untuk dihidang. Memang dah komplit dah ni. Ada nasi daging, air asam. Lepas tu Hamdan ada buat sop tulang ni sikit untuk budak-budak. So selamat mencuba.